Maybe orang tak. Morning guys. Pagi ni pukul 4 lebih. 4.12. Kita dah keluar menuju ke sesuatu tempat. Hari ni 28 hari bulan 11 2025. Hujan pagi-pagi dah hujan sebab sekarang musim hujan. Hopefully semua program berjalan dengan lancar. Kita dah sampai ke TBS. Kita sekarang berada dekat TBS Sebab kita akan naik Kelai Express Yes. ke Kelai 2. Selalunya kita akan pakai kat sini lah, senang. So nanti balik pun turun dekat sini juga. Cakap Jepun dah escalator kat sini selalu rosak dengan lift. Tak buka lagi. Okay, gate ke KLIA Express baru buka. So, sekejap lagi kita ke sana. Let's go. Jam 10. Ni first train. Breakfast dulu. Sementara tunggu Kila datang. Hello? Aku dekat O'Brien ni. Tidur. Buat bubur. Tak ada makan masalah. Ish. Weh, Kau tidur tak? banyak benda aku nak cerita weh. Ha? Kau tidur tak? Sila tak. Di hadapan anda. Yeay. Terima kasih. Masjid baru. Kalau seat je, biasa-biasa lah. Kalau seat lama, sakit belakang. Awak daripada rumah je, Wak. Orang lain semua makan nasi ayam, kau makan bubur. Saya makan apa? Pastikan semua barangan anda seperti dompet, pasport atau alat elektronik anda bersama sebelum meninggalkan pesawat. Cantik gila hotel dia. Inilah hotel yang murah tu. Lawan. Pokok Christmas. Punya berabuk melawar. Let's go. Tara! Inilah hotel yang kita check in untuk di KK. Hotel kita check in dekat KK guys. Besar gila, harga 100 lebih sahaja. Di toilet dia ada shower. Ini tak ada bilik. Dia ada pancut je kat situ. Pandai korang lah macam tu. Oh tapi dia ada small kitchen dekat sini. Small kitchen dia. The ice. Okay, kalau korang datang ke KK ni jangan lupa stay dekat The Cigar. Apa Syamil? The Cigar by Sutrabe. The Cigar by Sutrabe. So korang boleh dapat bilik yang melecun macam ini. Ini swimming pool dia. Terbaik. Hey guys, petang ni kita nak pergi dekat viewpoint apa dia? Pekanabalu viewpoint. So kita nak shooting. Background dia Gunung Kinabalu, tapi hari ni hujan, so hopefully lah kita duduk kat sini. Korang nampak tak situ? Sutrabe Sadong Jaya. Yo. Bawah dia ada macam-macam je, ada Dobby pun Kita ada. Kita tak pandai Seraya cakap, ada. cakap sabarlah. Let's go guys. Nanti aku akan cakap Sarawak juga tau. Kita dah sampai dekat spot yang boleh shoot background Gunung Kinabalu. So, tengok. Dengan angin kuat. Tengah shooting.
Apa? Okey, jom. Kat sini ada kafe tau. One, Tu ada air dengan roti. go. Sangat cantik ni. Ini abang Roy blur. Ha. Wilau. Dekat sini pun korang boleh nampak Mount Kinabalu. Korang kena datang dekat naik market kat sini. Baik, jom. Jalan-jalan. Kita kat mana ni? Kita dekat api-api. Naik market. Night market. Weh, ramai gila weh. Tu. Apa itu? Dia jual apa? Ramai gila. Orang kena tengok tu. Ramai gila orang tu. Dia jual dimsum. Dimsum, dumpling, semua dia jual. Mari. Let's go. Nak try pisang hijau. Oh, ni pisang dia. Kenapa tu? Syamil suka kek batik. Kita tengok. Kek batik dia meleleh. Nipis tu. Macam tebal. I'm sorry. Ratu ya. Makanan kampung Aloha. Macam mana? Apa macam biasa? Macam masakan. Siap. Untuk shooting. Pakai spek. Kita breakfast dekat sini, tapau bah. Morning. Makanan dah sampai. Bring nasi. Pakai. Today is the last day kita shooting. So lepas habis shooting malam kita fly to Kuching. Cepat je lah. Lambat kaki lah ni. Let's go. First kita shooting dekat mana, Syamil? Kopi peng. Kopi Ping. Kopi peng. Kopi Ping ni dekat Sabah je ada. Ya. Bukaya peng. Inilah dia Kopi Ping. Kalau macam kat KL ada Oriental Kopi. Kerja tak berbayar. Kerja tak berbayar. Unless you want to get the roti lah. Yeah. Right. This is what happened behind the scene. We heading to our next shop to shoot. Apa? Kita masuk ke dalam dekat tempat boarding. Yeah, let's go. Shooting. Okay, kita dah masuk dekat pelepasan untuk shooting. So ada a few kedai lah yang kita kena shoot. So ni the second shooting kita dengan Akila Syukur, Adiba Ayu. Let's go.
Yay! It's a wrap. It's a wrap, guys. Sabah. Ha? Ya, sabar lah atas. Belum, tak nak. Aduh, Tak nak belum extra habis lagi ke? Belum, Baru selagi habis. aku tak check footage. Belum belum. Jom. Okay. Kita ambil Grab nak pergi makan. Sementara petang nanti baru flight balik ke Kuching. Tadi nak ambil Asian Ride, tapi susah dapat. So kat Sabah ni memang Grab je lah. Asian Ride mungkin tak banyak lagi rider dia. So macam lama searching. Tapi kalau Grab pantas. Tapi Tapi kalau macam nak murah sebenarnya Asian Ride. Tapi macam mana susah kan. Tak tahulah kalau tadi kita orang Sabah menunggu, kita orang malas, kita orang lapar tau tak. okay. Lapar, kita orang shooting. Grab senang. Macam, tapi Grab banyak. Laju. So don't worry. Laju. Hari ni aku nak try Dojo Nanyang Kopitiam. Macam menarik kan? Baik ramai tu Kinata Alam. Tahu berubah kan. Anyway, kalau kita baru nak pergi Kundasang hari ni, mesti kita penat ni. Ni wonton. Kalau Okay. out of 3 daripada yang tomato ni dengan mi kolok dia, aku lagi suka mi kari. Dia so flavorful compared to others. Kali tak? Antara 3. Biasa-biasa. Mi kicap dia biasa-biasa. Kita bagi so kita bagi. Dia supposed to be ada cili jeruk baru macam menarik. Ni lagi suka yang beli laksa Sarawak. 10/10. Yeah. Tak ada kurang pun. Aku tak tahu nak kurang apa lagi. Sedap kan? Kila bagi 8. Tapi Syamil tak suka sangat sebab dia tak tahu. Kau bagi berapa? Dia bagi 5. Makcik kau. Syamil bagi 5 untuk creamy tomato. Memang dekat ikan dia. Oh tapi ikan dia sedap weh. Okay, dah selesai kita lunch dekat dojo. Inilah dia dojo. So kita nak ambil Grab nak ke Anjong. Okay, kita punya Grab dah sampai. Let's go. Ke Anjong Kinabalu. Ah. Kat sini tempat murah-murah. 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 Jom. Weh, lama gila tak pergi. Biasa kami jual sini RM1.8. Saya kira RM5. Kalau dia ambil satu kotak ni 60, boleh bagi 50. Kita nak ke mana? Ke Kuching. Kuching pula. Kita flight malam ni lah. Sebab esok pagi dah syuting. Alright. Kita dah sampai dekat Kuching. First time datang ke Kuching guys. Wow. Thank you Kila. Kalau tak kira Kila kita orang tak sampai lah kat Kuching ni. Thank you so much. Jalan-jalan dekat Bandar Kuching. Let's go. Tapi kena tunggu bag dulu. Kita tengah tunggu makanan untuk bawa balik ke hotel. Kelaparan masing-masing. Sebab tak makan dinner lagi. Sekarang kita kat airport Kuching. Sampai semalam pukul 10 lebih daripada KK. Ni pukul 10.30 start shooting. That's it. First kedai untuk shoot. Kolok dia sedap. Makan guys. Nak makan laksa Sarawak. Laksa Sarawak. Kat Laksa Sarawak Kopitiam. Tengahnya. Laksa Sarawak.
Never tried it before. Mana? Ya, lagi rasa. Tapi ni macam standard lah untuk semua orang boleh makan. Very thick. Tambah very sambal. thick. Kalau dah pedas, tambah sambal Fish ni. cake, ada prawn, ada telur, ada bihun dan toge. Pedas. I like pedas. Lepas tu, wasing. Inilah suasana airport Kuching. Luas. Macam ni. Dia macam ni. So dia ada Old Town Road Coffee, Four Fingers, ada Starbucks, ada Subway, macam-macam lah. So kita nak pergi kat convenience store untuk shooting. Lawa lah kamera ni. Urus. Kan? Now kita tengah merempat yang ni. Pakai. Tengok ada orang beli banyak. Benda ni. So macam kita try ni. Mana tahu sedap kan? Ni macam local punya makanan ke snack. So kita nak try ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam telinga keling. Macam coco pie. Coco pie. Coco pie. Apollo punya tu. Macam Apollo yang kala kuning. Kuning. Tapi tekstur dia coco pie. Tapi bentuk dia donut. Tengah ni macam marshmallow tak? Lifah ni. Ni udang. Tadi kat cashier dia cakap macam mami. Tamam. Mami original. Mami yang tak serebur. Tak? Ni apa? Mami. Tak. Mami original. Dia tak adalah rasa berasa macam mami tu. Tapi dia blend naturally. Masin sikit. Aku memang sensitif masin. So bagi aku masin sikit lah. Tak masih. Tak masin? Dia kaki masin. Okay, itu sahaja. Bye. Kita masuk dekat bahagian dalam boarding. So kita nak shooting dekat dalam ni. Ada 2 kedai yang kita kena shooting. Let's go. So ini adalah view-view dia. Dekat lepak. Kita shooting dekat sini. Nanti aku cut je. Okay, thanks guys. Bye-bye. See you all. Bye. Kalau korang datang ke Kuching, keluar daripada kedai tu terus datang ke sini. Kat sini ada banyak-banyak car rental. So korang dah survey satu semua, korang dapat dekat tu. RJ Car Hire. Korang boleh booking dekat situ juga sebab the bestnya tak ada deposit. Aizah 150 je. Memang kereta lah. Kelakar lah. So kita orang untuk kereta Aizah baru ni. Kereta Aizah baru, memang betul-betul baru, bersih. Dia siap cakap dia makan something sebab dia nak elakkan lipas. So dia menjaga kereta dia. And apa dia? Dia cakap pasal apa? Minyak dia yang bagus yang ambil dengan RG ni, dia operator dia memang betul-betul jujur lah. Dia cakap kalau kurang boleh isi top up sendiri. Dia siap bagi tahu lagi harga range 1 bar RM10. So kalau nak GMAX top up sendiri, kalau tak nak top up sendiri boleh je nak bayar dengan diorang, tapi 1 bar RM12. So baik kita top up sini. Okay? So RG Car Rental. Kalau dekat Sabah 12 jam, harga Asia adalah 119. So dekat Sarawak hari ni kita akan pakai lebih 24 hours. 24, 25, 26, 27 jam. Lebih kurang 27 jam. Cuma 151 sahaja. So memang murah lah. Jadi kalau 24 hours dia jadi 100 je. Kalau 24 Lepas tu hours 100 je. campur dengan tax. Campur dengan tax. Lepas tu dia bagi 1 hours percuma. Lepas tu dia bagi every hours tu RM10. So total tadi jadi 151.20 sen sekali dengan tax. So murah lah. Murah, betul. So tapi dia ada je banyak option. Kalau korang pergi car rental luar kan macam kena deposit dulu lah apa semua kan. Standard price lah. Kalau car rental lain yang ada lagi 2 benda, Hertz dengan apa lah, satu lagi yang kita tanya tak jadi nak ambil tu. Tak ingat. Tak tengok tak. Hertz dengan apa tau, 2 lagi tu mahal weh. Tapi standard harga kereta sewa dekat airport adalah bermula RM80 untuk kereta Viva lama. Okay. So kalau korang nak murah sampai 2 orang, ambil je lah Viva tu, no? RM80 je satu hari. Kalau nak cari kat airport
Kucing ni car rental banyak. Ha-ha. Pandai-pandai pilih je mana yang murah, mana yang mahal, ikut kemampuan. Betul. Oh, by the way, actually sebelum aku datang ke Kuching, sebelum datang Sabah lagi, memang aku dah cari car rental luar. Boleh je dapat RM85 Azia sebelum ni. Tapi aku contact 3 orang tau. So yang first tu kereta habis, sold out. Okay, so lagi 2 tu dia sidai Mat. Dia bukan sidai, tak reply pun. Kau rasa apa perasaan aku? So memang aku dengan tak ada masa je, memang malas lah nak tanya-tanya lagi, cari lain. So itulah kesimpulannya ada hikmah juga. So kita tahu kan range price dekat airport. Dapat Senang je. ambil je dekat airport. Ya. Betul. Ambil RG car rental lah pasti. Okay, tu saja. Jom sama perjalanan kita. Jadi hari ni ada bad luck. Okay guys. Sekejap sabar dulu. Okay, go. Takut motor. Tanya Kila cerita sikit. Senang. Tak adalah bad pun. Biasa lah macam Jarang terjadi. jarang terjadi. Selalu Tapi shooting kat airport kan. selalu shooting kat airport. Tapi biasa Ya. biasa kita shooting dekat airport, memang kita akan dapat pass lah, permit untuk masuk. So pass tu tak boleh hilang, tak boleh cabut pun sepanjang kita kat dalam tu. So kisahnya tercicir. Sumpah weh, tercicir yang bukan, memang tanpa sedar. Bukan tercicir yang kita terjatuh kat kaki tersepak. Dia Macam ada orang pickpocket tau tak? dia macam orang pickpocket. And somehow tadi aku dengan Syamil, kau tahu tak, kita orang bersangka buruk dekat polis yang scan bag tu. Dan dah dia orang dah nampak masa terjatuh, so dia orang ambil. Lepas tu dia tak nak bagi tahu kita orang sebab nak bayar. Nampak tak betapa negative thinkingnya, sebab dia punya hilang tu. Kalau sepanjang kita orang trace perjalanan tu, kalau jatuh memang dah nampak dah. Semua tempat kita orang pergi tu memang tak ada. Pelik. Dia macam hilang secara tiba-tiba, macam gaib. Mungkin ada jin-jin yang duduk sebelah kita, ataupun jin dekat paket Abang Roy, kita tak tahu kan? So apa perasaan Abang Roy? Abang Roy dia macam dah stress lah. Dia tak ada apa pun. Dia tu dia macam Dia ada option pembayaran, ada solution dia. Yang first solution, boleh report polis, lepas tu bayar RM50. Macam denda lah tu. handle kita orang tadi adalah pegawai yang sangat baik. Nama dia adalah Puan Dorothy. Okay, dia sangat-sangat baik, sangat-sangatlah positif. Dia polis, macam polis aku, bantuan. aku memang dah malas dah dengar RM50. Aku dah fikir macam, oh kalau bayar, kalau 350 ke 500 aku dah cuak lah. Memang mahal lah kan, memang kita orang terduduk lah. Tapi sekali dia cakap, bayar tu berapa? Dia cakap 50 je. Saya nak bayar sekarang. Aku ikutkan nak bayar terus tadi, dah settle. Tapi dia tak bagi. Dia sangat baik. Dia cakap tunggu dulu sampai shift dia esok pagi. Dalam masa tu kalau ada orang inform, dia akan call kita orang. Kalau tak ada juga, dan besok pagi baru kita orang bayar. Dia cakap macam tu. Punyalah baik, dia nak tunggu. Dia bagi kita orang masa. Dia cakap saya tak nak merugikan korang, dan saya tak nak menguntungkan airport. Baik kan? Oh my god, saya terharu benda-benda kecil macam ni. Lepas tu dia siap suggest kita orang pergi pantai Santubong. So random. Dia suruh makan-makan. Dia suruh makan-makan. Makanlah sedap-sedap dulu. Dia saya cakap macam tu. Rasa nak peluk dia kalau aku boleh peluk dia kat situ tau. Comel je. Comel. Mana ni? Shoot. Balik ke hotel? Cat statue. Oh, nak pergi ke Tugu Kuching. Tugu Kuching. Let's go. Inilah bandar Kuching. Nampak kucing ada kat situ. Yeay, akhirnya kita sampai dekat Tugu Kuching ini. Nak syuting sikit lagi dekat sini. Aduh. Shirt dekat Pantai cantik ni. Malam ni kita nak dinner dekat Big Coconut. Sila nak jumpa dengan kawan dia. Let's go. Macam ni cantik lah. dia tak makan seafood. Dah sampai. My order.
Bye. Jumpa lagi. Kita pergi Saina, Josh Cafe, Makassar. Dah kita ikut dia orang punya Okay. Besok kita jalan cari makan satu hari. Alright guys, thank you so much. Bye-bye. Bye. Jom. Madam Tang signature. Rasa kopi. Let's go. Tengok menu apa yang ada. Syarat. Narik. Let's jom order. So dekat sini bukan sahaja ada mi kolok, laksa, semua tu kita ada juga nasi-nasi macam nasi ayam penyet, yang ni set untuk 2 orang. Lepas tu ada buttermilk chicken, ada stir fried beef set, ada sweet sour fish set. So macam ada je banyak lagi option lain. So maksudnya dia semua adalah dekat sini. This one adalah beef noodle soup. Wow, it's tempting. Ada lagi sahabat. Mi kolok. Okay, kita order mi kolok. Mi kolok special. Macam tu. Ni sup dia. Kalau laksa Sarawak, macam ni. Kita ambil smoked duck. Sebab saya tak boleh makan seafood. Rasa macam-macam. Ada lemon rasanya. Masam-masam dengan mana? Rasa dia? Tak nak masak. Dia rasa macam ni. Bukan sikit penat apa dia? Memang rasa masak. Dia sedap. Dia memang lemon. Dia macam zest lemon. Adik tu makan dekat cycle ke apa yang Ayu. Ayu mau. Ayu jelly. Dia macam masak fresh. Nampak macam ni macam bersusu kan, tapi dia fresh lemon macam tu. Rasa masam-masam fresh. Dia tak minat masak macam aku tak Tapi suka. ramai tengok macam kita tengok presentation dia macam cendol-cendol dia macam kuah-kuah dessert susu macam tu kan. Tapi sekarang rasa lah fresh lemon gitu. Warna-warni. Ni Syamil dah kacau dia. Dia cakap tak masam, dia dah kacau. Better. Dia still ada slightly masam tu, tapi dia macam masam sandwich. Dia masam-masam yang segar. Sangat unexpected. Dia punya rasa dengan presentation. So quite unique lah. Saja. Sekarang orang biasa cakap sedap-sedap, so kita try. Mi kolok special. Mi kolok harus ada dia punya sup. Okay, rasa sup dia dulu. Suka. Yummy. Datang macam this one, mi kolok yang paling sedap saya pernah rasa. Macam makan dekat Vietnam. Beef noodle soup dengan mi kolok punya soup lain. Rasa dia punya soup dia berbeza. Yang ni saya bagi rendah sikit, 7 out of 10. Mi kolok tinggi sikit bagi. Actually memang makan dia kena berkuah. Tapi kita orang saja nak rasa yang kering ataupun makan dengan berkuah. Macam tu lah. Dan ni kita try laksa Sarawak lah. Pedas sikit untuk pulau. Kayaknya tak makan pedas. So kalau mi kolok dengan beef noodle soup tu langsung tak pedas. So memang sesuai untuk pulau. Tapi kalau untuk orang yang pedas, suka pedas, dia tambah cili-cili yang dia nak tu. Kat Sarawak dia ada pedas sikit. Smoke dia memang sedap.
Tapi setiap tempat laksa Sarawak rasa kuah dia berbeza-beza. Macam kita pernah makan kat Mam's Laksa, kuah dia rasa lain. Makan dekat Sarawak Kopitiam, kuah dia rasa lain. Pasal dia pernah makan dekat warung apa tak ingat, pun kuah dia lain. Ni kuah dia lain. So actually sebenarnya mungkin setiap kedai tu dia ada cara masakan kuah berbeza. Okay, dia jatuh nombor 2. Mi kolak nombor 1. Beef noodle nombor 3. Tu pesanan kita punya lidah. Ni kita nak review beef noodle medium tang. Sekarang lokasi ni cakap sedap-sedap, so kita try. Bismillah. Ada daging dia, ada beef, ada tendon. My favourite. So ada sup. So dia sedap. Selesai. Yang lain. Okay. Jadi aku suka yang kering tau. Ada setengah orang dia akan makan sup, so letak dalam mi ni. Dia tak nak, suka kering. Beef tendon. Oh. Kalau rate beef noodle ni, saya bagi 9/10. Look at that. Look at the isi. It's a lot. Oh. Next nak try laksa Sarawak medium tang. Saya main. Ini kita orang ada yang smoked out dia. Ada seafood tapi ada smoked out dia. Look at that. Personal rate macam mana? Saya sudah cakap saya suka mi kering kan. Ini berkuah, sedap tapi saya lagi prefer yang keringnya. So yang ni saya rate 8.5 per 10. 8.5 ke 10? 8.5/10. Saya lagi suka yang beef noodle. Nanti nak try mi kolok. Mi kolok. I'm a fan of mi kolok. Okay. So let's try. Sedap ke tidak? Saya lagi prefer yang beef noodle tadi daripada yang mi kolok ni. Sebab lagi flavorful yang beef noodle. Yang ni sedap. So dia punya kelebihan dia ada banyak lauk. Ada udang, ada ayam, ada fish cake, ada daging. So itu kelebihan dia. Tapi dia punya rasa tak ada lawan beef noodle ni. So saya bagi rating 8.9. Beef noodle ni 9. So saya punya top beef noodle, mi kolok, laksa Sarawak. Nombor 3, laksa Sarawak. So pemenangnya adalah beef noodle. Saya recommend lah kalau korang nak datang makan dekat medium tang ni. Highly recommended. So tak payah pening-pening. Datang sini je. Korang pilih je apa-apa. Okay? Terima kasih. Alright. Kita orang dekat ni, dekat Harmony Arch dekat sini. Dekat sini banyaklah heritage building. Awallah. Lepas tu this one. Oh, dekat sini boleh nampak view itu. Apa nama? Parlimen eh? 2, 3. Parlimen dia. Inilah Sungai Sarawak. Itu dia hotel. Sini ada Syamil. Situ ada viewnya. Nak balik dah hari ni. Oh tu Gunung Santubong. Ini cari apa? Waffle. Waffle. Ha? Depan bilik. Tak ada. Sebab cup dia tak ada.
Kap apa? Sumpah? Kap dah habis? Dapat juga member. Tadi nak nangis lah. Jam. Tak dapat aiskrim gula lapong dia. Dekat Kuching dah tutup kedai dia. Kalau dapat yang dekat RG RS kan je tengok. Yang tu kan boleh minta Nestum. Nestum, peanut. Dah lah, tak payah cakap. Dia rasa nak nangis lagi. Dah lah, aku bergenang kat dalam kereta. Kereta tutup. Sama je rasa dia sebenarnya. Tapi dia macam, dia sebenarnya rasa sama je. Tapi bila kau nak yang tu, kau nak juga yang tu. Bila kau tak dapat, kau memang sedih. Sedih tau. Tapi tak apalah, bersyukurlah dah dapat yang ni. Dah, tutup. Oh, hi. Terima kasih. Thank you. Tak interprem. Bawa balik Boleh bawa balik. Acik kamu. Alamak, aku rasa. Kalau makan dengan whipped cream, kau kena mix. Baru kau rasa lemak-lemak. Mix tu apa? Tu aku kata Mix apa dia? Krim dengan air. Krim dengan air? Air apa? Whipped cream, kau mix. Bila makan with apa? Bagel with cream cheese. Kenapa kau belikan bang? Ya, tadi kau nak. Yelah. Kau tak makan tadi? Ice cream dah tadi. Kau ada juga. Tapi tak ada macam sedap lah. Kau gila weh, lawa gila. Lawa gila dah menyepai. Okay. Itu sahaja percutian sambil bekerja kita di Sabah Sarawak. Jadi kita dah nak balik ke Nak balik dah ke KL. Thanks to Kila. Sama-sama kita travel. kerja. Esok kerja, aku cuti. On the way nak ke KL, kita naik mas. Oh, thank you. Macam mana? Ada selimut lagi. Okay semua. Ini juga special time gila. Pada aku buktikan aku punya satu Malaysia penyerang. Satu Malaysia kita dah pergi. Kita tagih ofisi pula. Aku baru first time datang ke Sarawak. So dah complete Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Alhamdulillah. Okay, semoga kita ada job lain lagi insyaAllah dengan Kila. Negara. Takut nak pandai Tak ada. Apa, cuba. Kita orang ada tak apa. Okay? Yang penting kita orang ada. Mesti jalan je video. Okay, see you then. Bye.